Pak Cu dah boleh jemput makan ke ni? Baik tuan-tuan, daripada Pak Cu Aziman kita katanya yang mana tetamu baru sampai boleh jemput terus menjamu selera di majlis untuk meraihkan Puteri Intan Nur Syasha dan juga putera Muhammad Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah rezeki kami dan jauhilah kami dari azab api neraka, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik tetamu-tetamu sekalian dijemput untuk menjamu selera di majlis meraihkan pengantin. Jadi boleh masuk terus, berkonsepkan layan diri hari ini. Anda boleh terus ambil pinggan, ambil lauk, ambil makanan. Duduk saja di kerusi-kerusi yang kosong. Sambil-sambil itu doakan majlis ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diberkati Allah. Pak Lang kita pun baru kenduri juga kemarin ni. Jadi selamat datang kepada Pak Lang dan juga isteri yang mana telah pun sampai di kediaman Pak Cu Aziman kita, Encik Aziman, untuk menjemput anda hadir ke majlis meraihkan puterinya hari ini. Doa-doakan majlis kita berjalan dengan lancar. Berkongsi untuk anda di setiap majlis yang anda booking dengan pihak Seri Inai Sound System. Kita ada buat live di TikTok Seri Inai Sound System. Jadi boleh masuk untuk anda memberikan komen ucapan kepada tuan rumah, kepada pengantin. InsyaAllah ucapan-ucapan anda, komen-komen anda kita akan bacakan. Tak jadi, nak makan lauk saja peri tak jadi. Lupa nak tanya. Suara ada tak? Suara dengan muzik. Lupa nak tanya. Hai yang baru masuk, kalau dengar suara saya cuba komen. Muka sakit-sakit lah. Ada nak? Kalau ada, alhamdulillah. Nak lauk, mari kenduri. Selamat datang kepada Encik Zaini kita. Oh, segak hari ni. Jemput makan. Hari ni majlis kita berlangsung di Kampung Bersiar Lama, Gerik Perak. Meraihkan Syasha dan juga Hafiz. Rombongan kita daripada Pulau Pinang. Untuk ini kali kedua saya berada di kediaman Pak Cu Aziman kita untuk sama-sama meraihkan pengantin anak yang kedua. Yang mana baru masuk tu, yang belum follow lah, follow. Sambil-sambil follow tu, tekanlah like tu banyak-banyak. Seperti mana yang anda tengok dekat live ni, ini adalah situasi di rumah kenduri kampung. Kita masak, kita ngidang semua. Inilah dia punya situasi setiap kenduri kendara di kampung ini. Tapau tak jadi, mari sini lah. Pengantin dah sampai ke? Belum. Hari ni konti DJ saya berada dekat dengan pengantin. So hari ni view kita dalam live insya-Allah cantik sikit.
Sebelum ramai-ramai orang, mari kita sembang dengan saya dulu. Meh. Apa nak tanya apa? Apa tanya? Ni makan badak kat belakang saya ni. So nak tengok orang kampung buat kenduri, gotong royong. Ya, kampung-kampung syok lah sikit. Kat pakai-pakai kan banyak dah pakai catering, caterer, order. Kat kampung kita gotong royong ramai-ramai. Tempat masak kat belakang sana. Saya nak pergi jauh sangat. Depa tumbang lembu, lapah lembu. Jemput masuk tetamu-tetamu yang baru sampai, terus saja ke sudut kemah menjamu selera. Berkonsepkan layan diri. Di belakang sana tu ada 1, 2, 3 tempat mengidang. Ambil pinggan, ambil lauk, ambil air, boleh jemput saja makan. Dan juga untuk hari ini kita buat kenduri di kampung. Saya kurangkan sikitlah protokol-protokol majlis tu noh. Kita buat macam orang kampung lah. Rasanya tuan kenduri, tuan-tuan kenai. Kalau tuan-tuan rasanya kenai. Sekali saya tunjuk, dia ada kat depan. Oh tu tuan kenduri, nampak tak tu. Orang panggil Pak Chu. Dia dalam geng-geng ni juga apa? Pekida. Geng-geng tu. Ramai-ramai. Kemah depa kat depan, sangat ramai. Kat mana tu? Kampung Bersih Lama Gerik. Perasan tak? Itulah tuan rumah Aziman. Kalau orang Gerik panggil Pak Cuman. Cek. Oh, lupa. Nak tanya kalau kat Taiping boleh buat DJ, insya-Allah buat. Saya dah pergi banyak tempat dah, Kedah. Taiping kalau nak bagi saya buat rezeki di sana bolehlah booking. Tapi yang penting kalau WhatsApp saya tanya tarikh dulu, saya nak tahu tarikh tu dulu. Abang-abang tu. Terima kasih kepada Encik Darus ni. Ni pun tok guru saya juga dulu ni. Baik, untuk meraihkan pasangan pengantin kita, Puteri Intan Nur Syasha dan juga putera Muhammad Hafiz bin Abdul Razak. Kita bersiaran di Kampung Bersih Lama Gerik Perak untuk sama-sama hari ini memeriahkan majlis. Di samping itu, untuk orang-orang kampung jemput makan secara layan diri, dihidangkan secara buffet, dimasak secara gotong royong. Orang-orang kampung, otai-otai, pemuda-pemuda kampung yang membuat persiapan daripada pagi tadi sampailah ke jam 12. Bismillah.
Okey, kalau yang mana nak tanya saya package, tuan-tuan boleh pergi ke FB, boleh tengok package. Kalau nak lebih detail, boleh DM saya. Sekejap lagi saya dah habis live, saya akan balas. Kalau rajin nak pin nombor telefon saya, boleh pin di bawah tu. 019 5910 910. 019 5910 910. Kat mana tu? Bersiar lama, Great Perak. Selamat datang kepada Nazir. InsyaAllah lebih kurang 30 minit lagi kita akan menyaksikan akan masuk pasangan Raja Sehari, yang mana rombongan kita daripada Penang. Oh, dekat tepi sana saya tengok kita ada cendol santan sawit. Oh ya kot, betul tak bang? Ya. Cendol santan sawit. Kalau bersama dengan Kak Siti ni, antara cendol yang paling top juga di Hulu Perak ini. Jadi kalau nak makan cendol tu dah siap lagi, beratur siap-siap. Kalau lambat habis, ambil makanan lah, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Pak Cuman kita jemput seluruh tetamu yang hadir, terutama sekali kepada orang-orang kampung Bersiar Lama Gerik, jiran-jiran, rakan-rakan, dan rakan-rakan daripada Pak Cuman kita ada juga ya, daripada jauh hadir. Cik Man kata daripada Penang, daripada Kedah, daripada Sabah, daripada Sarawak pun ada. Apapun saya ucapkan selamat datang kepada orang jauh kerana anda telah pun berada di kampung Bersiar Lama Gerik Perak. Yang mana nak buat pertanyaan boleh komen saja dekat bawah, nanti saya balas nah. Waktu-waktu ni dia santai-santai dulu, dia tak evok lagi. Kerana waktu kemuncak di Majlis Kenduri daripada jam 12.30 sampai ke jam 1.30. Itu adalah waktu kemuncak kehadiran tetamu-tetamu. Sekejap kita tengok berapa ramainya orang. Bersiar lama dekat dengan sekolah Bersiar Lama.
Baik, dia juga semakin ramai yang hadir ke majlis pada hari ini. Ucapan dan selamat datang untuk anda. Hari ini saya mewakili daripada pihak keluarga pengantin, iaitu bersama dengan Cik Aziman dan juga isteri Puan Zuliwati, yang mana menanti kehadiran tetamu yang dijemput khas untuk hadir meraihkan pengantin kita. Lebih kurang 15 minit lagi akan sampai. InsyaAllah atas cara majlis kita, rombongan akan sampai dan mereka akan berkumpul di jalan utama di bawah sana tu. Dan saya akan sambut dengan paluan kompang. Kemudian saya akan minta kepada rombongan kita berkumpul jalan nak masuk ke majlis ini. Dan akan berhenti saat kita akan jemput Puteri Raja Sehari, iaitu Puteri Syasha, untuk berjalan menuju ke pasangan. Setelah berdua berada di bawah, kita akan sambut pengantin kita dengan selawat taslim. Dan mereka akan berjalan menuju terus ke pintu gerbang dan diteruskan sesi salam restu bersama dengan ayah dan juga ibu. Selesai saja bersalam, kita akan jemput pengantin terus ke meja makan beradab diiringi dengan selawat Nabi beramai-ramai. Dan selesai menjamu selera, kita akan jemput pengantin terus ke pelamin singgah sana bagi sesi bergambar dan juga sesi salam restu bersama dengan ahli keluarga rombongan pengantin yang hadirnya daripada Pulau Pinang. Jadi selamat datang sekali lagi rakan-rakan daripada Encik Aziman, ada yang hadir daripada jauh, daripada dekat. Apa khabar untuk anda? Selamat datang bersama dengan tuan rumah kita di pintu hadapan masuk. Di pintu gerbang tu boleh bersama dengan pihak keluarga pengantin. Hari ini meraihkan anak yang kedua daripada 3 orang adik-beradik. Dan apapun yang paling penting, anda hadir membawa pelbagai jenis rezeki. Di samping itu, doa anda amatlah penting untuk mendoakan. Semoga majlis ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kelancaran untuk majlis kita ini. Abang Ais buat apa tu? Tak sejuk ke tu? Okey, dan juga kita berkongsikan menu-menu orang kampung yang masak hari ini. Macam biasa, sudah pastinya ada gulai daging riah pisang, ada ayam masak merah, ada jelatah, ada ikan masin, ada ulam, dan ada bubur pulut hitam. Di depan sana kita ada cendol sawit Kak Siti. Oh, nak habis dah cendol tak? Banyak dah, 10 lagi, 10. Siapa lambat ambil cendol tak dapat. Cendol ada 10 lagi, 10 je lagi. 10 kilo lagi. Cendol habis, cendol habis.
Cendol ada lagi, banyak lagi. Cendol santan sawit Kak Siti. Kat Gerik ini tak ada lagi cendol-cendol lain yang boleh lawan rasanya. Tak tahulah kok orang lain. Orang lain lah, saya sedap cendol dia lah. Jadi jemput tetamu kita untuk masuk terus ke bawah kemah yang disediakan setiap dengan makanan-makanan secara layan diri. Kalau tadi lauk pauk telah pun saya wawarkan untuk anda, boleh terus saja menjamu selera. Terima kasih Abang Ais. Seorang lagi ada dekat Pendang. Saya tak ambil jauh bulan ni. Minggu depan saya dekat Sik Kedah. Kat mana DJ? Kampung Bersiar Lama, Gerik Perak. Jaya, tak ni. Terima kasih. Ada apam balik ke? Kat mana apam balik? Tak nampak apam lagi, nampak orang balik ada lah ni. Dah rasanya cukup elok dah ni. Tak tahulah pula dia nak meleleh kot bibir tu. Elok dah makan ni, paling sopan lah. Makan depan kamera mesti kena sopan lah. Dekat mana? Dekat Kampung Bersiar Lama. Dekat Gerik. Kalau ada orang jauh-jauh dalam ni, selain daripada Gerik ni, yang nak booking saya untuk DJ dekat tempat anda, boleh DM saya. Saya pun nak pergi tempat orang juga. Kita cuba-cuba perluaskan rezeki insyaAllah. Yang seorang lagi tu dia jarang buat live. Kadang-kadang tak sempat buat live. Kadang-kadang kalau dengan saya ada live-nya. Kalau dia buat seorang, jaranglah dia ada live. Amboi segaknya. Mana Encik Zaini tadi? Baik, selamat datang ke majlis untuk meraihkan pengantin kita. Amboi lawanya. Meraihkan Puteri Intan Nur Syasha dan juga putera Muhammad Hafiz bin Abdul Razak di Kampung Bersiar Lama. Baik, juga sekali lagi kepada anda yang baru sampai, ingin saya wawarkan di setiap majlis anda bersama dengan pihak saya Seri Inai Sound System. Kita ada buat live di TikTok Seri Inai Sound System. Kalau nak komen, nak bagi ucapan, boleh masuk ke TikTok sambil-sambil duk makan tu. Boleh komen-komen, nak bagi ucapan kepada Encik Aziman, kepada isteri Puan Zuliawati dan juga kedua pasangan pengantin kita. InsyaAllah lagi 15 minit pengantin kita akan sampai ke majlis ini. Kita akan memberi tumpuan sebentar saja lagi. Yang mana baru masuk tu, mungkin belum follow saya, follow dulu. Kok-kok lah ada duk plan-plan nak buat kenduri kat mana-mana, nak jemput saya boleh. Boleh nak tengok saya punya package boleh pergi dekat Rumah Biru. Nak tengok full video boleh pergi dekat Rumah Merah. Nak tengok live boleh pergi kat TikTok ni, Seri Inai Sound System. Nama yang sama, semua platform nama yang sama.
Joki tak berani dah lah ni, takut. Selamat datang kepada Pak Is dan juga isteri. Adik Ika sudah ada boyfriend. Oi, nama. Waalaikumsalam Abang DJ. Waalaikumsalam. Apa nak cakap tadi ni? Kak bersiar. Meh. Bersiar lama. Rasanya baru mari je ni, nak balik dah. Dah makan ke belum? Oh, kerja. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Toke ikan kita pun ada ni. Main masuk. Baik, di sebelah kanan saya ini persiapan makanan pengantin sedang dihidang. Nampaknya pengantin nanti mereka sampai, kita akan ke makan beradab terlebih dahulu. Kemudian baru ke pelamin, dan di pelamin sampai habis majlis. InsyaAllah kita akan cuba melancarkan majlis ini. Hari ni je segak, hari lain tak segak mana pun. Hari ni je rasa rajin sikit. Kalau orang bersiar mesti kenal ni. Saya tunjuk gambar Ustaz. Siapa kenal angkat kaki? Berdebar rasa hati bercampur dengan rasa suka. Hari yang dinanti sudah. Bukan tak ajak, maklum lah. Aku kadang-kadang teringat, kadang-kadang tak ingat. Macam tu lah. WhatsApp lah hari tu, WhatsApp. Ni view, kita view sikit. Bawah ni tempat mengidang. Dekat sana tempat makan. Okey, yang kat ujung ni tempat basuh pinggan, basuh cawan. Waalaikumsalam. Tu nampak ramai-ramai tu. Tahu tak tempat apa tu? Tu tempat cendol. Baik tuan-tuan, kalau tengok bawah pokok tu ramai-ramai duk beratur tu tengah buat apa? Depa tengah tunggu cendol. Cendol Diva daripada Kak Siti kita. Santannya bukan santan kelapa, tapi daripada santan sawit. Itu adalah kali ketiga bancuhan. Saya rasanya tak banyak dah, nak habis dah tu. Kalau lambat lagi tak dapat, jadi boleh beratur sekarang. Ambil dulu cendol, yang pastinya cendol yang sangat-sangat enak di Hulu Perak kita ni. Okey, ni ayah pengantin. Ni. Kenal tak? Tuan-tuan kenal tak kenal? Ni ayah pengantin. Selamat datang kepada Mak Syarizan. Meniaga dah hari ni. Nak makan kopok lekor ni. Dan hari ni saya berada di kampung. Kita buat cara kampung lenuh, tak ada protokol sangat. Selalu saya buat di dewan-dewan, dia ada protokol sikit. Tapi kat kampung ni kita jemput-jemput macam orang kampung je lah. InsyaAllah 10 minit lagi ketibaan rombongan pengantin akan sampai. Jadi pesilat-pesilat kita dah bersedia ke belum? Saya pun tak nampak lagi ni pesilat-pesilat yang mana, siapa dia, lagu macam mana. Siapa ni? Juana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, bestnya. Ya, Alhamdulillah best. Kenduri kat mana? Kenduri kat Kampung Bersiar Lama. Kali ketiga dah. Panas kan? Tak kenal. Kenapa tak kenal? Kenduri siapa DJ? Adik. Adik Zaru. Dia adik nombor 2. Dia 3 orang.
Tengok muka saya lah dulu noh. Sekejap kita tengok muka orang lain pula. Kalau orang puji ni kadang-kadang kena tunjuk juga ni. Jangan jarang orang boleh puji aku ni. Hari ni kita pakai bersamping guys. Hai cikgu, selamat datang. Dah kadang-kadang tu jarang orang puji makanlah juga sikit. Senyap dah ha. Mana ada senyap lagi? Senyap ke? (12:23) tengah hari. Di depan sana anda akan ditemani bersama dengan kameraman daripada Adli Rohaizan, yang mana gambar-gambar yang dia ambil insya-Allah dapat mempersonakan mata kita. Nak tengok gambar-gambar dia kat mana? Boleh tengok dekat TikTok, boleh tengok dekat FB, boleh tengok dekat IG dengan nama Adli Rohaizan. InsyaAllah beliau akan merakamkan momen-momen sebagai kenang-kenangan di majlis-majlis kenduri anda. Sebenarnya panas. Ni saya bawa kipas sendiri ni. Kipas ni saya buat DJ. Kalau tuan rumah tak sediakan kipas, saya akan pakai kipas saya. Kirim salam Kak Adli. Tahniah kedua belah. InsyaAllah sekejap lagi aku jumpa dia. Dan juga untuk Adli, daripada live TikTok kita ada orang kirim salam Kak Adli. Daripada Pais Iram. Nama glamour dia Iram. Amboi segaknya. Masuk-masuk, dipersilakan untuk menjamu selera. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Dan hari ini kita bersama dengan pihak tuan rumah, iaitu bersama dengan Cik Aziman dan juga Puan Zuliwati, untuk meraihkan Puteri Intan Nur Syasha dan juga putera Muhammad Hafiz bin Abdul Razak. Cendol ada lagi ke? Ada lagi. Dan untuk makanan-makanan utama hari ini di Kenduri Kampung, sudah pastinya masakan yang pertama kita ada gulai daging, umbut pisang, ada ayam masak hitam, ada ikan masin, ada ulam dan ada sambal. Dan saya difahamkan kita ada bubur pulut hitam. Jadi boleh ambil. Terima kasih kepada Encik Zaini kita yang sudah pun ingin berangkat pulang. Razi. Omah, okey. Kami doakan moga berkekalan sehat sejahtera. Azan Li Chai. Salam abang, nanti berehat azan Zuhur 1:12 bang. Iya, insyaAllah. Setiap azan kita akan berhenti. Kadang-kadang saya azan sendiri, tapi kadang-kadang tak lah. Kalau pakai baju Melayu, kena bawa kipas lah no. Betul kena bawa. Saya memang akan bawa. Kecuali buat kat Dewan lah. Cik Salmah, pantun dek pucuk paku ubi kayu. I love you, Cik Salmah. Okey, boleh? Merahnya inai di jari, tanda kasih kedah termatri, ikatan raja sehari. Zaro okey ke tu? Baik, saya difahamkan pengantin kita telah pun sampai. Jadi kepada pihak rombongan pengantin, boleh cari tempat letak kereta dulu, susun kereta dulu. Lepas tu berkumpullah tempat yang teduh di jalan utama. Nanti saya akan sambut rombongan kita dengan paluan kompang. InsyaAllah seperti mana saya kongsikan atau cara tadi, kita akan sambut rombongan dengan paluan kompang dan mereka akan berkumpul di jalan nak masuk.
dan saya akan menjemput Puteri Raja Sehari untuk bersama dengan pasangan. Seterusnya, kita akan buka kehadiran pengantin kita dengan pantun dan mempersilakan pengantin berjalan menuju ke pintu gerbang dan mereka akan bersalaman dengan ayah dan ibu dan kita akan berhenti seketika untuk sesi selawat taslim. Selesai sahaja selawat taslim, saya akan mempersilakan kepada pasangan Raja Sehari untuk menuju terus ke meja makan beradab. Kita akan teruskan bagi sesi bacaan doa pengantin. Okey, saya nak pergi kat depan, Sat. Pengantin dah sampai. Kumpul lompat bintang, tak pun wadidah lagi kita buat. Kalau dewan sejuk, ya betul-betul. Kalau dewan memang alhamdulillah lah. Syahid, Kemah Badir, terima kasih. Semoga, Assalamualaikum. Semoga dimudahkan segala urusan. Terima kasih Syafiqah. Jom kita tengok pengantin dah sampai. Baik, sementara kita menunggu persiapan untuk rombongan pengantin yang telah pun sampai di jalan utama. Sebentar nanti kita akan sambut rombongan kita dengan paluan kompang. Dan pihak rombongan akan berjalan menuju terus ke jalan nak masuk ke majlis kita dan akan berhenti seketika untuk saya menjemput Puteri Raja Sehari bersama dengan pasangannya, insya-Allah. Baik tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, pagi dan petang, ganjaran pohon di dalam syurga. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Hadirin yang saya muliakan, saya mewakili pihak pengantin ingin mengalu-alukan kehadiran tetamu dan juga tetamu-tetamu rombongan kita. Sesungguhnya kehadiran tuan-tuan dan puan-puan amatlah bermakna dalam menyerikan majlis kita pada hari ini. Majlis dengan ini memberi sepenuh tumpuan kepada kehadiran daripada pasangan pengantin Putera Muhammad Hafiz bin Abdul Razak dan juga bersama dengan rombongan pengantin. Kita akan sambut rombongan ini dengan paluan kompang. Dipersilakan.
Baik tuan-tuan, seterusnya majlis mempersilakan kepada Puteri Intan Norsyasha binti Aziman untuk bersama dengan pasangan. Dipersilakan kepada Puteri Raja Sehari kita. Baik tuan-tuan, ketika ini menyaksikan penyatuan dua insan bersama dengan pasangan Raja Sehari, iaitu Puteri Intan Norsyasha dan juga pasangan Putera Muhammad Hafiz bin Abdul Razak. Dipersilakan kepada kedua mempelai untuk berada bersebelahan, yang mana kita akan teruskan bagi sesi salam restu bersama dengan keluarga ibu bapa pengantin. Seterusnya, majlis diteruskan untuk sesi salam restu, mempersilakan kepada kedua pasangan mempelai Puteri Intan Norsyasha dan juga Putera Muhammad Hafiz bin Abdul Razak untuk bersalaman dengan ayah dan juga ibu bagi pihak pengantin perempuan. Dipersilakan pasangan pengantin. Seterusnya dipersilakan kepada Puteri Intan Norsyasha dan juga untuk bersalaman dengan ayah dan juga ibu. Baik, majlis kita diteruskan untuk sesi salam restu dan juga diteruskan dengan sesi selawat taslim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف العبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام ومنبعهم والحلم والحكمة والحكام أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين.
Hari ini menugal jagung, hari esok memintal tali. Hari ini kita berkampung, meraikan mempelai dua sejoli. Di malam hari terang senegeri, memberi cahaya di tengah balai. Majlis indah bertambah seri untuk meraikan kedua mempelai. Majlis dengan itu mempersilakan kepada pasangan raja sehari untuk berjalan menuju terus ke meja makan beradab. Kita akan teruskan bagi sesi santapan diraja. Dengan lafaz bismillah, kita akan mempersilakan pengantin ini diiringi dengan selawat Nabi beramai-ramai. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badrul alaina min zaniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'a lillahida. Tala'al badrul alaina min zaniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'a lillahida. Baik tuan-tuan, sebelum kita teruskan lagi bagi sesi bacaan doa pengantin, saya ingin mempersilakan kepada pihak tetamu rombongan untuk berada di kerusi meja VVIP yang kita sediakan. Selebihnya tuan-tuan boleh terus saja ke kemah di sebelah belakang untuk sama-sama menjamu selera berkonsepkan layan diri. Jadi sebelum itu saya ingin menjemput kepada wakil daripada pihak keluarga rombongan untuk makan bersama dengan pengantin kita, yang mana disediakan 4 kerusi daripada ahli keluarga pengantin lelaki. Mandak. Hadirin yang saya hormati sekalian, sebentar tadi kita telah menyaksikan pembukaan tirai dengan penuh keberkatan, menyaksikan penyatuan dua insan berjalan bergandingan tangan menuju ke istana impian. Bila cinta bersatu, janji diikat, lengkap di hati, dua hati sehidup semati dengan niat yang satu kerana Dia yang Maha Esa. Sebelum diteruskan lagi bagi sesi bacaan doa pengantin, saya ingin mempersilakan kepada pihak tetamu rombongan untuk terus saja ke kemah di sebelah belakang untuk sesi menjamu selera. Dan di hadapan ini kita akan teruskan bagi sesi bacaan doa pengantin. Tuan-tuan dan puan-puan, burung nuri hinggap di balai seri buatan Pak Tua. Tempat berehat rakan dan taulan, duduk tersenyum kedua mempelai. Menadah tangan, memanjatkan doa, moga jodoh sentiasa berkekalan. Majlis diteruskan untuk sesi bacaan doa pengantin. Kita akan mulakan doa ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Ya Allah, satukanlah hati pasangan pengantin ini seperti Engkau satukan hati Adam dan Hawa, Yusuf dan Zulaika, dan seperti Engkau satukan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Siti Khadijah. Satukanlah hati kedua mempelai ini dengan iman, keyakinan dan tawakal kepadamu. Jadikanlah mereka suami soleh yang sentiasa memimpin dan istri solehah yang sentiasa membantu. Murahkanlah rezeki mereka dan kurniakanlah kepada mereka zuriat yang beriman dan beramal soleh. Semoga kehidupan mereka dipenuhi al-mawaddah ar-rahman di dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kami memohon doa restumu. Berkatilah majlis perkawinan ini berjalan dengan sempurna seperti mana yang Engkau kehendaki, dan semoga jodoh perkawinan ini akan berkekalan buat selama-lamanya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Satukanlah hati kedua pasangan mempelai ini dengan iman, keyakinan dan tawakal kepadamu. Panjangkanlah umur mereka, lapangkanlah rezeki mereka, dekatkanlah mereka menuju kebaikan, jauhkanlah mereka dari keburukan. Kurniakanlah kepada mereka zuriat yang soleh dan soleha, serta berikanlah ketenangan kepada mereka di dunia dan akhirat. Rabbana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Puan dibawa ke Gunung Ledang, dibawa dengan penuh beradab. Pinggan pangkuk telah terhidang, kini masa makan beradab. Hadirin yang saya hormati sekalian, marilah kita menjemput kepada seluruh warga tetamu jemputan dan juga tetamu yang hadir untuk menjamu selera di majlis meraikan Puteri Nur Intan Syasha binti Aziman, Puteri Intan Nur Syasha binti Aziman dan juga putera Muhammad Hafiz bin Abdul Razak untuk menjamu selera. Dengan lafaz bismillah dipersilakan kepada kedua pasangan pengantin. Nak minta air basuh tangan, Ustaz.
Basuh tangan tak ada ni. Oh tu sampai dah. Dan juga tetamu-tetamu kita yang datangnya daripada Pulau Pinang, anda boleh terus saja ke kemah di sebelah belakang untuk sesi makan beradab dan juga sesi menjamu selera di majlis pada hari ini. InsyaAllah kita doakan semoga majlis ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga majlis ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit perkongsian yang mana hari ini kita meraihkan Puteri Intan dan juga pasangan, yang mana Puteri Intan ini adalah anak yang kedua daripada 3 orang adik-beradik, yang mana sebentar nanti akan sama-sama kita membuat sedikit pertanyaan kepada pasangan raja sehari kita, yang mana pertanyaan ini akan dijawab dengan pengantin lelaki dahulu, kemudian pengantin perempuan, insya-Allah. Bersama dengan Pak Cuman ataupun Encik Aziman yang berada di pintu hadapan masuk, iaitu ayah pengantin kita, dan juga isteri menanti kehadiran tetamu yang hadir ke majlis pada hari ini. Alhamdulillah semakin ramai yang hadir ke majlis untuk sama-sama menjamu selera, memeriahkan majlis yang berlangsung di Kampung Bersiar Lama Gerik ini. Kita menerima kunjungan rombongan daripada Pulau Pinang. Betul ke Pulau Pinang? Betul? Betul. Untuk orang Bersiar Lama hari ini ataupun tetamu yang ada di majlis kenduri, saya ada bawa hadiah untuk anda, 50 dan juga RM100. Sekejap lagi kita akan berikan hadiah ini. Untuk mendapatkan jumlah 50 dan juga 100, ada syarat-syaratnya. Nanti saya kongsikan macam mana untuk anda memenangi hadiah wang tunai RM50 dan juga RM100. Sebelum itu saya ingin bagi tahu sedikit, di setiap majlis anda bersama dengan pihak saya Sri Inai Sound System, kita ada buat live di TikTok Sri Inai Sound System. Untuk anda memberikan ucapan ataupun komen, boleh masuk terus ke TikTok live. Yang mana jauh-jauh nak bagi ucapan kepada pengantin, masuk saja ke TikTok Sri Inai Sound System dan berikan komen dan juga ucapan. Sucian akhir terlaksana, tenangkanlah hati dengan kesyukuran, sabar menghadapi tempuh hidup baru. Alhamdulillah bertemu jodohnya. Hai selamat pengantin baru, moga kekal anak cucu, harapan kami semua, moga kekal ke ujung nyawa. Hai selamat pengantin baru, moga kekal anak cucu, harapan kami semua, moga kekal ke ujung nyawa. Direnjis-renjis alahai untuk mempelai, berseri-seri hai di. Okey, Mai. Okey, Mai sembang dengan saya, Ustaz. Dah tengok ke tadi? Untuk pengantin sampai yang mana masih lagi ada dalam ni, terima kasih. Kita punya like 2100k, 1k. Jadi boleh like banyak-banyak lagi. Tahniah DJ Nasiah Ahmad, terima kasih. Kita bagi pengantin makan, Sat. Sekejap lagi kita sambung. Banyak lagi acara-acaranya. Banyak lagi, masih banyak lagi. Puas hati, Alhamdulillah, masih. Saya masih belajar-belajar lagi. Masih mempelajari ilmu-ilmu ini. Hadir Kota Baru, Alhamdulillah, selamat datang ke Bersiar Lama Gerik. Ramai ya, ramai orang ramai. Ramai. Kita tengok ramai tak ramai. Rumah pengantin perempuan.
Okey tuan-tuan, sambil-sambil pengantin berjamu selera, saya nak bacakan ucapan di live TikTok. Ucapan-ucapan kepada pengantin kita, iaitu Syasha dan juga Hafiz. Kita tengok ini ada kehadiran daripada Kota Baru, daripada Selama, daripada Penang dan juga daripada Pekida daerah Selama Perak. Selamat pengantin baru untuk pasangan pengantin, semoga bahagia hingga ke jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk anda yang ingin memberikan ucapan kepada pengantin, boleh masuk ke live TikTok saya, Seri Inai Sound System, dan berikan komen anda. Kita akan bacakan. Terima kasih. Saya nak tanya, hari ni ada cabutan bertuah ke? Oh, ada. Nombor di mana nombor? Nombor cabutan bertuah ada di mana tu? Kita ada cabutan bertuah. Siapa yang bertuah hari ini? Kita tengok. Daripada Azrun. Saya dekat Kuala Lumpur, Selangor, abang boleh mai tak? InsyaAllah saya pergi. Saya setakat ni KL, saya dah pergi 2 tempat. Kelang dan juga Damansara. Boleh ya, boleh. Bagi tahu je. Hadir ya, hadir. Selamat datang ke majlis kita hari ini, berlangsung di Kampung Bersia Lama, yang mana di kediaman Cik Aziman dan juga isteri mengundang anda seksi keluarga untuk hadir untuk memeriahkan majlis ini. Dan ketika ini sesi makan beradab bersama dengan pasangan raja sehari kita. Daripada Kak Nasiah. Okey, Kak undur diri dulu. Lepas Zohor Kak masuk lain. Baik Kak, terima kasih. Lagi 10 minit saya akan berhenti saat ni. Kita berhenti lagu lah untuk azan. Daripada komen Pekida daerah Selama Perak, makanan sedap belaka, gulai batang pisang terbaik. Ada lagi yang nak ingin memberikan ucapan kepada pengantin, boleh masuk ke live TikTok Seri Inai Sound System. Dan juga kehadiran kita hari ini, kita mengundang daripada pihak rombongan pengantin yang mana membawa seorang putera Raja Sehari, putera Muhammad Hafiz bin Abdul Razak, yang mana kini anda berada di Kampung Bersia Lama. Sudah pastinya Kampung Bersia Lama ini hari-hari ada salji. Nanti akan tengok. Besok ada saji, lusa ada saji, Tubin ada saji. InsyaAllah kalau Subang boleh je, DJ boleh datang Subang. Saya pergi kawasan mana-mana pergi, cumanya perlu DM saya untuk saya tengok tarikh dahulu. Kadang-kadang tarikh saya penuh, boleh DM dulu, nanti saya tengok jadual. Lepas tu kita bincang package. Kalau setuju saya sampailah tempat tuan-tuan. Siapa yang nak kahwin tu boleh je, insyaAllah saya akan terima je. Untuk bookingan saya kita tak ambil deposit. Memang kita takkan ambil deposit. Selamat datang kepada geng live TikTok saya. Daripada ni Mak Ngah Gerik. Selamat pengantin baru, selamat pengantin baru. Nur SA share the live, terima kasih. Masih lagi saya menanti untuk anda like live kita banyak-banyak. Cari 5,000 ke 10,000 ke, like banyak-banyak. Dahlan Alif yang dah follow, terima kasih banyak-banyak. Ni pengantin kita. Untuk pengantin, cuba tengok live je. Orang nak tengok muka. Cuba buat macam tu. Buat macam tu. Okey, daripada Kota Baru, daripada Selama. Okey, terima kasih. Makan. Dan juga selepas saja selesai menjamu selera, kita akan jemput pengantin ke Pelamin. Yang mana di Pelamin ini saya akan buat untuk salam restu keluarga rombongan. Kemudian kita akan bergambar bersama dengan pihak rombongan pengantin terlebih dahulu. Untuk sesi bergambar ini, dia punya step, kita akan ambil gambar ramai-ramai dahulu. Ambil semua sekali rombongan yang hadir. Kemudian baru keluar satu keluarga, satu keluarga, satu keluarga. InsyaAllah. Daripada Aufa, Comel Syasha, selamat pengantin baru. Aufa tu tak kenal pula dah.
Daripada Nur Damia, ni anak menakan dia abang dekat pengantin, tak sempat nak pi, ada urusan. Nur Damia. Sambil-sambil menjamu selera itu, ucapkan terima kasih kepada pihak gotong royong yang mana daripada pagi tadi mereka duk masak, duk basuh, duk potong. Terima kasih banyak-banyak gotong royong daripada otai-otai kita, daripada pemuda-pemuda kampung, daripada rakan-rakan Pak Cu Aziman kita. Yang mana Pak Cuman kata kehadiran daripada Sabah dan Sarawak sikit lagi sampai. Tengah duk terbang katanya. Sekejap dia mendarat. Terima kasih kepada tetamu yang mana sudah pun ingin berangkat pulang. Terima kasih banyak-banyak. Saya akan berhenti lebih kurang 4 minit lagi untuk memberi laluan azan Zuhur bagi kawasan Gerik, Lenggong dan Bekalan Hulu pada jam 1.14 minit tengah hari. Sebelum tu saya nak tanya, dekat sini ada sesiapa yang boleh azan Zuhur? Saya nak minta azan dekat sini. Kita ada lagi 5 minit. Kalau ada sesiapa yang boleh azan, datang ke konti DJ. Dolah nak azan? Azan? Nak azan lah? Nyanyi boleh? Nyanyi? Berat ni. Oh, azan Zuhur 1.12. Lagi 3 minit kita berhenti seketika. Ada siapa-siapa yang nak azan boleh datang ke sini. Adik-adik pun boleh. Terbuka kepada sesiapa saja. Daripada Mak Ngah Gerik macam Pinang dibelah dua. Daripada Irfan Danish, selamat pengantin baru Abang Apit. Oh, nama Apit ke? Oh, nama Apit. Pengantin kita seorang daripada Pulau Pinang, seorang daripada Gerik. Lagi 2 minit kita berhenti sat nah untuk azan Zuhur. Ada sesiapa yang nak azan datang terus ke sini. Hari ini saya tengok ada besin, ada raga, ada timba, ada baldi. Nampaknya kita ada cabutan bertuah. Nombor-nombor cabutan bertuah rasanya ada kat kain tuala aku tu. Ada kat kain tuala nombor-nombor cabutan bertuah. Hari ini kita berada di Kampung Bersial Lama, Gerik, Perak. Jadi untuk orang-orang Penang yang datang ke Gerik hari ini, kalau nak balik lagi, singgah dahulu ke lapangan terbang Gerik. Kita ada event dekat situ. Bolehlah sebelum balik ke Penang singgah-singgah dulu. Nak tengok apa-apa ada. Orang-orang dalam live pun kena tegur juga ni. Sekejap lagi mereka kata saya pilih kasih Mak Ngah Gerik. DJ ni dari mana? Dari Gerik. Sepupu Kak Cik join. Bunga Cahaya, Nur Mirwana. Untuk di live TikTok kita ada Bunga Cahaya, katanya sepupu Kak Cik join. Kak Cik siapa Kak Cik? Daripada sepupu Kak Cik, ada ramai lagi yang join dalam live saya ni. Boleh je nak bagi ucapan kepada pengantin, kepada keluarga pengantin, kepada sesiapa saja boleh bagi ucapan. Bunga Cahaya daripada Syam Chuyani. Okey, kita akan berhenti untuk memberi laluan azan. Selesai sahaja azan, kita akan melihat persembahan silat. Oh, tadi lupa. Ada yang komen tadi Syam Chuyani. Siapa dia tu? Siapa tu? Ada kat sini ke? Bukan? Oh, bukan. Baik tuan-tuan, kita berhenti seketika untuk memberi laluan azan Zuhur bagi kawasan Gerik, Lenggong dan Bekalan Hulu. Baik, ucapan terima kasih kepada Pekida Daerah Selama Perak yang mana sudah pun ingin beransur pulang. Terima kasih banyak-banyak.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بل دعا لله داع. Oh, Cuyani. Ingat siapa tadi? Cakap lah. Kenal lah. Syam Cuyani, Lawin Selatan. Masuk balik. Kita nak sambung.
untuk jemputan bertuah lepas ni. Mari. Ada yang nak komen lagi? Boleh komen? Tengok muka saya sikit. Okey, siapa lagi nak komen? Boleh komen. Oh, Nuri kahwin ingat tadi jualan bunga. Zoom baru pasang. Oh, baru zoom. Saya zoom tengok orang kat situ. Cahaya gelap ni. Sini. Kenduri dekat kampung Bersia Lama, Gerik Perak. Kipas pengantin tak ada ke? Kasihan panas cair make up. No, tu tak ada kipas pengantin. Saya dah suruh dah tadi, tapi mereka tak ambil. Ini cameraman kita Abang boleh tengok kat Facebook dah. Ni, buka Facebook, tulis Adli Rohaizan. Gambar cantik. Nak repair apa pun boleh repair. Nak repair muka pun boleh. Datang ya. Kenduri kahwin dekat mana? Dekat Bersia Lama Gerik. Lauk okey, nak tengok lauk. Lauk kita gotong royong. Kalau kat kampung, lauk utama mestilah gulai daging, umbut pisang. Kalau orang kampung dia panggil riah pisang. Yang kedua ayam masak merah. Tu ulam. Tu ikan masin, sambal. Dua adik bukan dia orang lain. Yang belum follow dulu. Like saya hari ni kurang, view kita tinggi. Tadi view kita 400. Tapi like kita kurang. Jadi like banyak-banyak. Like. Yang single boleh try cameraman. Okey, try. Single ni. Try. Okey, lepas ini kita akan buat cabutan bertuah dengan 5 nombor dulu. Okey, saya nak habaq ni. Dekat belah sana ada bihun tom yam, kotiau tom yam, mi kari. Ada mi kari tak ada? Ada kotiau tom yam ya. Siapa nak makan kotiau tom yam pergi ambil kat sana. Bawah pokok tu. Kalau tadi ada cendol. Rasanya cendol tak ada dah tu. Kita ganti dengan kotiau tom yam. Pergi ambil. Ada 10 je lagi. Kotiau tom yam ada 10 lagi. 10 kilo lagi. Oh, bihun tom yam dengan jambu asam. Lepas-lepas makan tu, kau nak makan buah-buah boleh pergi ambil kat situ. Kita ada buah jambu dan bihun tom yam. Cendol habis. Selepas ini sekiranya pengantin dah selesai makan, kita akan jemput pengantin terus ke pelamin untuk sesi salam restu dan juga bergambar. Okey, saya ingin menjemput pesilat-pesilat kita. Mana dia pesilat-pesilat? Sila berkumpul di konti DJ untuk pemilihan lagu. Nak lagu Kedah tu ke? Pokok Tai. Bagi tahu je tajuk lagu. Juga daripada Kak Hazwani. Katanya ni Kak Ipak Syasha. Nak ucapkan selamat pengantin baru buat Hafiz dan Syasha. Wakil dari Penang. Oh, jauhnya. Ke ada kat sini ni? Oh, ada kat sini. Siapa-siapa nak bagi ucapan boleh beri dekat TikTok Sri Inai. DJ pun encem Alhamdulillah. Tak encem mana pun hari ni je. Rajin-rajin sikit nak pakai. Tunjuk pengantin si Sat. Mana pengantin sampai dah. Ada depan saya Sat. Saya tunjuk nah. Selamat pengantin baru, semoga kekal abadi bahagia, ke anak cucu sentosa, murah rezeki. Alhamdulillah bertemu jodohnya, berkat kesucian. Liza Ismail, mantaplah Padi jadi DJ. Alhamdulillah. Kenduri kat mana? Kita berada di Kampung Bersia Lama Gerik untuk majlis meraihkan. Ini Apit dan ni Syasha. Ini rombongan semua ni daripada Penang.
Okey, kita nak buat persembahan silat. Mana pesilat kita? Lepas saja silat ini, kita menjemput pengantin ke pelamin. Terus saya akan buat cabutan bertuah. Ada pesilat-pesilat kita untuk membuat persembahan di hadapan pengantin. Mereka kata dalam komen ni, kesian pengantin, kepanasan, tak ada kipas ke? Ada. Kipas saya buka bawah. Mereka tak nampak tu, rahsia. Bapa-bapa saudara untuk membuat persembahan silat. Kita buka lagu Silat Kedah. Boleh nah? Terima kasih tetamu. Terima kasih Mak Long. Terima kasih Pak Long. Silat minum air sat. Sesiapa saja nak bersilat boleh datang ke konti DJ. Kita berikan masa 15 minit. Lepas tu saya akan jemput pengantin masuk ke dalam rumah. Ni yang baru. Ada. Daripada Azizah, dengar lagu ni rasa nak kahwin lagi. Boleh. Nak cari DJ boleh cari saya, insya-Allah. Muhammad Taufik bagi pengantin bersilat. Tak apa, saya suruh Sat. Kita suruh pengantin bersilat. Untuk cabutan bertuah hadiah ada 220, tapi nombor ada 60. Maknanya hadiah lebih banyak. Sekali saya bagi seorang-seorang bawa balik. Di live TikTok boleh saya tengok pengantin. Ni pengantin depan saya ni. Lawa-lawa pengantin hari ni. Pengantin ini adalah anak yang kedua daripada 3 adik-beradik bersama dengan ayahnya iaitu Encik Aziman dan juga Puan Zuliwati. Yang mana kenduri ini berlangsung di Kampung Bersiar Lama, Great Perak. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan nak booking saya kenduri di tempat lain, saya pergi. Paling banyak saya pergi Kedah lah. Kedah, setakat ni Kuala Lumpur baru 2 tempat, Kelang dan juga Damansara. Kalau belah Perak ni hampir keseluruhannya. Cuma orang tak berapa tahu lagi lah. Tapi kalau nak support saya untuk saya buat DJ di luar kawasan, boleh je DM saya. Nanti kita bincang insyaAllah. Paling banyak saya buat kat Kedah lah. Kat Kedah paling banyak. Okey, saya nak request panggil Pak Lang Rozi untuk beregu persembahan silat. Pak Lang Rozi. Paling dekat Pahang tapi taklah masuk Pahang. Feda Trolak. Trolak ke? Bukan. Apa nama tu? Pahang yang banyak-banyak. Feda rasanya Feda. InsyaAllah boleh. Kalau jauh insyaAllah. Yang paling penting kena DM saya, bagi tahu tarikh dahulu. Saya kena tengok tarikh dahulu. Kebanyakan tarikh saya penuh. Tapi kalau kosong insyaAllah kita boleh adjust. Pak Lang Rozi. Persembahan silat ini adalah daripada bapa saudara bagi pihak pengantin. Daripada Brother Circle. Ucapan ini ditujukan kepada Cik Man kita. Salam tahniah kepada Abang Man daripada Pekida daerah Penggalan Hulu. Oh, jauh. Silat sana. Belum lagi. Betul dekat Jengka betul. Okey, kita panggil Pak Lang Roni. Panjang Roni. Mai. Buka lagu.
Bihun habis dah ke? Bihun? Ada lagi? Bihun ada lagi? Bihun ada lagi. Dan kita ada bubur pulut hitam. Bubur ini pastikan anda ambil dan makan. Kerana bubur di mana-mana kenduri kahwin selalu bubur ni akan lebih. Selamat datang kepada Limi. Nama betul dia apa? Rahimi. Awak orang Bagan ke? Tok Wik. Makan. Daripada Nur Mirwana, kirim salam kat pengantin perempuan. Ya, kirim salam. Pak Jan Roni. Okey, kita akan menjemput kepada saudari ni untuk bersilat. Saya boleh silat ni, tapi takut silap menjadi lagi. Tolak. Ni saya bagi depa naik bulu roma sikit. Masuk. Lagu dah bunyi ni. Pesilatnya mana? Okey, kita akan menyaksikan persembahan silat. Untuk membuat persembahan di hadapan pasangan Raja Sehari, Syasha dan juga Hafiz. Pak Long kita nama apa? Nama apa? Sebelah ni. Panjang Roni dan Pak Lang Rozi akan main. Daripada Nur Mirwana, suami saya pun pergi makan kenduri kat Gerik. Suami saya pergi dengan kawan dia. Alhamdulillah, selamat datang. Okey, kita ulang lagu semula. Untuk persembahan silat ini di hadapan pasangan Raja Sehari. Ini adalah sedikit rakaman memori untuk bersilat membuat persembahan di hadapan pengantin. Dipersilakan. Tolong tepi sikit. Saya tak nampak ni. Okey, masuk. Itu bersama dengan Panjang Roni. Lepas ni. Okey. Siapa nak main bom, mari ya, masuk ya. Hup. Tengok dah, like, jangan lupa like. Persilakan untuk berregu bersama dengan Panjang dan juga Pak Lang. Berilah tepukan sikit, semangat, come on.
Itu dia bersama dengan Pak Lang dan juga Panjang. Kita teruskan persembahan yang seterusnya. Dipersilakan pada Syam dan juga Jihai. Mana dia tu? Syam dan juga Jihai. Dipersilakan. Tetamu boleh masuk dulu, masuk dulu. Masuk, sila-sila. Masuk. Sambil-sambil tu ucapan daripada Kampung Jaya Gading, Kuantan, Pahang. Selamat pengantin baru. Mempersembahkan persilat seterusnya. Syam dan juga Jihai. Dengan lafaz bismillah dipersilakan. Jihan ke Jihai? Jihan. Okey, masuk. Lepas ni kita ada pesilat daripada wanita Azidah. Hai. Berilah tepukan sikit. Come on guys. Azidah tadi nak bersilat ke? Azidah mana Azidah? Azidah ada Azian. Baik, kita memberikan persembahan seterusnya. Menjemput kepada Aiman. Aiman. Dan juga pasangan. Mai. Lagi 6 minit lagi. Aiman. Aiman. Kalau daripada Penang pun ada wakil, boleh dipersilakan. Daripada Penang ada ke? Daripada Penang pun boleh. Kita ada 6 minit lagi. Silat petani. Silat petani. Jemput tetamu masuk. Yang mana nak makan boleh terus saja ke sebelah belakang.
Nak makan bihun tom yum ada dekat tepi tu. Mana Aiman? Cepatlah. Orang tunggu ni. Orang lain ada, orang lain? Daripada Penang. Wakil-wakil Penang. Tak? Okey. Tolak lagu. Okey, kita teruskan. Peserta seterusnya, nama dirahsiakan. Suruh tengok apa? Aku dah taruh sekarang tak pandai datuk. Nanti nak jadi datuk lah. Live. Aha. Panas dekat situ. Masuk. Tengok yang dia. Masuk. Dah habis. Ini tak apa ni? Dah habis. Dah masuk. Dah ada tu. Tak masuk. Tak sempat masuk. Okey, itu dia bersama dengan Aiman dan juga nama Lebih. Nama dia Lebih. Saya pun tak tahu nama dia. Oh, Labib. Oh, nama Labib. Terima kasih. Macam mana Okey, itu dia persembahan silat dan sebentar tadi telah pun berlangsung di majlis meraikan pasangan pengantin kita, Syasha dan juga Hafiz.
Majlis kita diteruskan untuk sesi salam restu. Jadi mempersilakan kepada pasangan Raja Sehari, Syasha dan juga Hafiz untuk berada di pelamin bagi sesi salam restu dan juga bergambar. Cuba teka negara mana? Negara pula. Negeri mana ni? Ini tak negeri. Kawasan kuasaan macam belah Kedah. Mesti belah utara ni. Apa lagi tahu? Cari. Saya duduk diri dululah. Saya tak boleh tengok orang kahwin ni. Saya trauma. Boleh ni. Tunggu nak boleh ni. Dia ambil cucu ni kot Betul. Berdebar rasa Oh. hati bercampur dengan rasa suka. Hari yang dinanti sudah sampailah masanya. Saya tak boleh dua Gadis dan Bunga, minta turun Sat. Saya nak masuk ke dalam rumah. Okey. Dia yang invite. minta turun lah, Sat. Okey. Okey tuan-tuan, kita teruskan bagi sesi bergambar bersama dengan pengantin dan juga saya nak teruskan untuk sesi cabutan bertuah. Sebelum tu, yang ada nombor cabutan bertuah, nombor di mana? Nombor ada kat kain tuala ke, kat tangan ke, kat tengkuk ke? Nombor ada kat mana nombor? Siapa ada nombor cabutan bertuah? Cuba angkat tangan. Tuala. Okey, yang ada tuala cabutan bertuah, sila dengar baik-baik nombor cabutan bertuah ni. Dan juga daripada Ida Fendi, katanya sebut nama Faizah dan Mimi. Mana dia tak tahu. Faizah dan Mimi. Okey, kita teruskan untuk sesi cabutan bertuah. Sebelum itu ucapan selamat datang kepada tetamu yang baru sampai ke majlis Syasha dan juga Hafiz ini. Daripada MK saya, katanya saya ada nombor. Okey, tunggu Sat. Sebelum pengantin masuk ke dalam rumah, kita nak buat pertanyaan sikit lah. Sat. Api, Sat. Sat, bagi ucapan. Ucapan kepada keluarga rombongan dulu, keluarga sendiri, lepas tu kepada keluarga mertua. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini sebagai putera Raja Sehari, okey Apit bagikan ucapan kepada keluarga yang hadir hari ini. Terima kasih kerana mai daripada Penang, mai Jibah. Appreciate sangat lah. Sebab mai daripada Johor. Terima kasih semua balik elok. Semoga dipermudahkan urusan semua pi nak balik. Oh, mari naik bas. Bas parking kat mana? Kat sekolah depan. Oh, kat sekolah. Dan juga dalam komen saya tadi katanya ada nama Aufa pun datang sini. Siapa nama Aufa? Ada lah. Oh, sepupu. Okey, ucapan kepada isteri. Semalam birthday dia. Happy birthday. Sayang, semoga kita kekal ke jannah hingga ke abadi. Susah senang sama-sama. InsyaAllah kita doa pada Allah Ta'ala. Happy birthday. Okey, itu dia ucapan daripada Putera Raja Sehari. Last soalan saya. Paling akhirlah soalan saya. Bagaimana mula bertemu dengan isteri tercinta? Mula bertemu, ni lecturer dia. Anak buah lecturer. Itulah mula bertemu. Okey, itu dia mula bertemu daripada lecturer lah. Sudah berapa tahun? Kamera, pusing. Berapa tahun dah berkenalan? 5 tahun. 5 tahun. Okey, 5 tahun. Hari ini semalam birthday, ucapan selamat hari lahir kepada isteri dan juga hari ini kita ucapkan selamat pengantin baru kepada Hafiz dan juga Syasha. Alhamdulillah kita dapat berkumpul hari ini beramai-ramai untuk meraihkan mereka berdua. Selepas ini kita teruskan bagi sesi salam restu dan juga bergambar. Okey, dipersilakan untuk terus ke pelamin singgah sana. Ayat apa? Dia tak cakap tadi.
Nak cakap. Okey, dipersilakan kepada rombongan dan juga pengantin untuk masuk terus ke dalam rumah. Kita akan ambil gambar ramai-ramai dulu. Jadi anda boleh susun ya. Rombongan kita yang datang satu bas tu susun ramai-ramai. Ambil gambar yang paling ramai dahulu. Lepas tu baru ahli keluarga sorang. Kata Mikai ya. Syah, lagi balik adik pergi masjid ya, settle masjid. Lepas tu nak naik banding tu, tengok macam mana. Tidur mana ke apa ke. Lagi adik bagi tahu balik. Okey, yang ada 1,450 orang ni. Follow tu, Abang Din RBOA. Hampa nak datang Royal belum, nak mancing ke, nak apa ke, nak santai ke, nak orang island ke, nak tengok suasana ke, boleh follow dia. Kita nak cabutan bertuah. Buka lagu baru apa lu? Okey, kita ke cabutan bertuah nombor yang pertama. Gotong royong semua yang ada nombor boleh berikan perhatian ataupun datang hantar wakil pun boleh kalau tengah buat kerja. Selamat datang dulu kepada tetamu kita. Bihun ada lagi ke Bihun? Bihun yelek. Bihun tom yam. Dan juga mentara kita, mereka kata kemah depan sana lauk dah nak kurang. Kemah depan sekali. Okey, bersama dengan nombor cabutan yang pertama. Nombornya berbunyi begini. Bermula dengan 4, berakhir dengan 4. 44. 44. 44 panggilan 1. 44 panggilan 2. Oh ni, apa lebih? Apa nama tadi? Labik. Nama Labik. Okey, terima kasih. Seterusnya, nombor yang kedua. Nombor 37. 37 panggilan 1. 37. Oh, 37. Nombor 37. Selamat datang kepada tetamu yang baru sampai ke majlis meraihkan Syasha dan juga Hafiz. Dijemput tuan-tuan untuk menjamu selera. Hari ini kita bersama di majlis yang berlangsung di Kampung Bersia Lama, Great Perak. Selamat datang juga kepada Encik Rodi kita. Siapa nak beli pas sembuh boleh jumpa Encik Rodi kat Mendayang tu. Seorang ya? Makcik mana? Oh, ada bini muda itu. Oh, bawa bini muda ni. Nombor 37. Kalau ada datang je terus. Nombor 37. Kita teruskan nombor yang seterusnya, nombor 18. 18 panggilan 1. Nombor 18. Kan tolak hilang kok no. Nombor 18. 18 panggilan kedua. Ada orang nak lagu ni, lagu apa? Request. Lagu rancak-rancak sikit. Tuan rumah Tuan rumah tak boleh? Okey. Nombor seterusnya 28. 28 panggilan 1. Oh, pihak halalah. Okey, sekejap. 28. Okey, dan juga mereka minta tolong tambah air minuman dekat kemah depan. Nombor 28. Panggilan 1.
28. Oh, 28. Kalau ada datang je terus. Siapa ada nombor-nombor tu datang yang ambil hadiah. Hadiah ini tanda terima kasih kepada pihak gotong royong. Saya pasti nombor-nombor ini ada kat geng-geng gotong royong kita. Ada nombor datang ya. Kalau tadi nombor 28 kita tolak 2 tinggal 8. Nombor 8. Abang balik 1. Nombor 8. Abang balik 2. Nombor 8. Abang nombor berapa abang? Abang kita nombor berapa? Abang Ding nombor berapa? 25. Tengok saya cabut ni. 25. Nombor 25. 25. Sama-sama. Gotong royong kita yang ada kain tuala boleh datang sini. Saya pasti anda akan dapat nombor. Maklum-maklum kita dalam rumah tu ada nombor tak? Yang duduk dalam rumah tu. Nombor seterusnya nombor 10. 10. Oi, 2 pula dah ni, tak boleh satu ya. Okey, nombor seterusnya 45. 45. Lagu Fatin. Apa tajuk lagu tu? Lagu tajuk apa? Siapa nak dengar lagu boleh komen dekat TikTok Sri Nai Sound System. 45. Geng-geng gotong royong kita yang ada kain tuala boleh datang sini bawa kain tuala. Mai saya selalu buat magic. Saya adalah orang yang paling handal buat magic cabutan bertuah. Maklum ada nombor tak? Tak ada. Kenapa tak ada? Nombor 45. Oh ini tak magic. Ini betul. Nah. Abang kita nombor 27. Sekejap jangan kacau dulu. 27 panggilan 1. Lagi-lagi gotong royong kita semua yang ada nombor, yang duk basuh pinggan, yang duk basuh cawan, yang tengah memasak di belakang sana. Along Cik Jaha ada nombor tak? Ada nombor tak? Hilang. Nombor 14. Ambil. Nombor 14. 14 panggilan 1. 14 panggilan 2. Daripada YDP SJN, DJ suruh mereka tengok kemah depan. Air basuh tangan kadang-kadang habis, kadang-kadang banyak. Oh ya. Kemah depan sat depa tengah ejah. Okey, ni kita punya ayah ayah pengantin. Tadi kehadiran daripada Pegida Selama, Pegida Kedah, Pekelah Hulu. Ayah bagi ucapan sikit. Tak ada ucapan yang panjang-panjang, cuma bersyukur pada Allah segala urusan dipermudahkan. Awak makin lama makin slow suara tu, orang tak dengar lagi. Nombor 14, panggilan 3. Dah balik. Siapa lagi ada nombor? Geng-geng yang duduk masak belakang tadi tu. Nombor-nombor cabutan bertuah. Mari abang kat saya. Yang ada nombor, bagi tahu kat sini. Air bocor, mana ada air bocor? Daripada YDP katanya Steady Aziman. Pak D. Seorang lagi ada dekat Pendang. Kedah. Abang ada nombor? Tak ada. Aduh, rugi. Lebih kurang pukul 2.20 lagi saya ada hadiah RM50 dan juga RM100. Hadiah ini akan saya bagi siapa yang bertuah. Nak makan buah je ah. Depa macam nak angkat buah dah ni, tak ambil dah siap lah. Oh makan.